Assalamualaikum. Hari ni kita mai buat sotong sting style kita dah. Mai tengok cara je dah. Mula-mula kita buat air dah. Air ni kita pakai dalam rubah senduk dah. Ni kita buat kuah lebih sebab kita nak makan kuah je kan, nak hirup kuah je dah. Lepas tu tunggu biar air gelegak dulu dah. Agak tak air gelegak dah kan, kita buh bawang putih masuk, bawang jeruk sikit. Lepas tu lada burung masuk dah. Lepas tu sakar. Tu becing ni buh tak apa, saya buh tak apa dah. Lepas tu buat cicak masuk dah. Kucah dia sikit dah. Lepas tu buh daun pakcik, daun tumat dah. Lepas tu kucah kakak tu acur molek tu dah. Belum kita nak buh sutong tu dah. Agak terkakak kita acur dah kan. Kita buh sutong kita nak buat masuk dah. Lepas tu gawi yang masuk sikit dah. Jangan masuk sangat. Kalau masuk doa je apa sutong tu jadi kerah dah. Agak boleh dah kan buat lima masuk dah. Kalau pia wahai masa buh lebih tak apa dah. Kalau pia tak wahai masa buh tak nak buh banyak dah. Agak boleh dah kan kita tangguk buh pinggir dah. Kalau pia nak terawak boleh terah dah. Kalau tak ingat cara ke bolehlah komen tanya dah. Kalau pia kena menu ni kan bolehlah tekan like, tekan share bagi kok sai-sai dah.